Pernahkah anda terfikir mengapa sesetengah orang seolah-olah hidup dalam aliran yang mudah, di mana peluang sentiasa muncul dan impian mereka menjadi kenyataan dengan mudah, manakala yang lain bergelut tanpa henti? Jawapannya bukanlah nasib atau kebetulan. Terdapat satu prinsip asas tentang realiti yang difahami oleh segelintir orang, yang saya panggil sebagai 1%. Dan prinsip ini tersembunyi di depan mata. Prinsip ini menyatakan bahawa dunia luaran anda, setiap keadaan, setiap orang dan setiap pengalaman yang anda hadapi bukanlah sesuatu yang berlaku kepada anda. Ia adalah cerminan langsung frekuensi dalaman anda. Ia adalah gema yang tepat dari tenaga yang anda pancarkan pada setiap saat. Ini bukan falsafah angan-angan. Ini adalah mekanik alam semesta yang disokong oleh fizik kuantum dan kebijaksanaan kuno. Kebanyakan orang hidup dalam keadaan reaktif. Mereka membenarkan dunia luar menentukan perasaan mereka di dalam. Mereka menunggu pekerjaan yang lebih baik untuk berasa selamat. Mereka menunggu pasangan yang sempurna untuk berasa dicintai. Mereka menunggu wang di bank untuk berasa melimpah. Ini adalah model realiti yang terbalik. Anda telah menyerahkan kuasa anda kepada bayang-bayang di dinding, tanpa menyedari bahawa anda adalah cahaya yang mencipta bayang-bayang itu. Dalam video ini, saya akan mendedahkan bagaimana anda boleh mengubah model ini. Anda akan belajar untuk beralih daripada menjadi mangsa keadaan kepada menjadi arkitek realiti anda. Anda akan faham bahawa titik kuasa sebenar anda bukan di luar sana, tetapi di sini, di dalam diri anda sekarang juga. Jadi, bagaimana sebenarnya ia berfungsi? Konsep utamanya ialah alam semesta tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahukan. Ia bertindak balas kepada siapa anda. Keadaan dalaman anda, gabungan pemikiran, emosi dan kepercayaan teras anda mencipta satu medan tenaga yang unik, satu tanda tangan frekuensi. Tanda tangan ini sentiasa dipancarkan ke dalam medan kuantum, lautan tenaga dan maklumat yang tidak terhingga, yang menjadi asas kepada semua jirim. Medan kuantum ini tidak menghakimi atau memilih, ia hanya mencerminkan. Jika frekuensi anda adalah kekurangan, ketakutan dan keraguan, alam semesta melalui hukum resonans akan menyusun semula dirinya untuk memberikan anda lebih banyak situasi yang sepadan dengan getaran itu. Anda akan menarik pengalaman yang mengesahkan kepercayaan anda bahawa hidup ini sukar atau bahawa anda tidak cukup baik. Sebaliknya, jika anda dapat memupuk frekuensi kelimpahan, cinta dan kepercayaan dari dalam, walaupun keadaan luaran anda belum berubah, alam semesta tidak mempunyai pilihan selain mula memberikan anda realiti yang sepadan dengan tenaga baru itu. Inilah rahsia besar. Perubahan tidak bermula dengan mengubah dunia luar. Ia bermula dengan mengubah pemancar dalaman. Anda perlu menjadi orang yang anda ingin jadi sekarang. Anda tidak menarik apa yang anda mahu. Anda menarik apa yang anda sudah jadi. Ini memerlukan anjakan radikal daripada hanya memahami konsep ini secara intelektual kepada merasainya dalam badan anda. Ini adalah perbezaan antara mengetahui jalan dan berjalan di atas jalan itu. Di sinilah kebanyakan orang tersilap. Mereka cuba berfikir secara positif atau menggunakan afirmasi, tetapi di bawah permukaan badan mereka dan minda separa sedar mereka masih terperangkap dalam program lama, ketakutan, rasa bersalah dan rasa tidak layak. Neuroscience memberitahu kita bahawa 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi kita dikendalikan oleh minda separa sedar. Minda ini tidak memahami logik. Ia memahami perasaan dan pengalaman berulang. Ia telah diprogramkan sejak kecil melalui ingatan emosi yang kuat. Setiap kali anda bertindak balas terhadap kehidupan dengan tekanan atau kebimbangan, anda mengukuhkan laluan saraf tersebut.
menjadikan keadaan itu sebagai identiti anda. Anda secara literal menjadi ketagih kepada emosi masa lalu anda. Oleh itu, untuk benar-benar berubah, anda mesti melampaui minda sedar anda dan memprogram semula sistem operasi di peringkat separasedar. Ini bukan tentang melawan pemikiran negatif. Ia adalah tentang mencipta keadaan dalaman yang baru yang begitu kuat dan koheren sehingga ia mengatasi program lama. Anda perlu membuat perasaan masa depan anda lebih nyata daripada ingatan masa lalu anda. Fikirkan tentang ini. Identiti anda sekarang dibina di atas masa lalu anda. Tetapi bagaimana jika anda boleh mula membina identiti anda berdasarkan masa depan yang anda pilih? Ini memerlukan keberanian untuk melepaskan siapa anda fikir anda sekarang untuk memberi ruang kepada siapa anda sebenarnya. Langkah pertama dalam proses ini adalah dengan membuat keputusan yang jelas tentang realiti yang ingin anda alami. Bukan dari segi apa yang anda mahu miliki, tetapi siapa yang anda mahu jadi. Apakah versi diri anda yang sudah pun menjalani realiti itu? Bagaimana perasaan mereka apabila bangun pagi? Apakah pemikiran yang mereka fikirkan? Bagaimana mereka berjalan, bercakap dan berinteraksi dengan dunia? Sekarang inilah bahagian yang penting. Anda mesti mula merasakan emosi itu di dalam badan anda sekarang. Ini dipanggil penjelmaan atau embodiment. Tutup mata anda dan rasakan sensasi fizikal kelimpahan. Adakah ia rasa seperti kehangatan di dada anda? Rasa ringan di seluruh badan anda? Rasa tenang dan puas? Hidupkan perasaan itu sehingga ia menjadi lebih nyata daripada persekitaran semasa anda. Di sinilah fizik kuantum masuk. Eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan bahawa zarah subatom wujud dalam keadaan kebarangkalian yang tidak terhingga, sehinggalah ia diperhatikan. Kesedaran pemerhati itulah yang menyebabkan tenaga runtuh menjadi jirim. Anda adalah pemerhati realiti anda. Apabila anda meletakkan fokus dan tenaga anda pada kemungkinan masa depan dan menggabungkannya dengan emosi yang tinggi seperti kegembiraan atau kesyukuran, anda secara literal mula menarik kemungkinan itu dari medan kuantum ke dalam realiti 3D anda. Anda memberi isyarat kepada alam semesta bahawa realiti ini sedang berlaku sekarang. Anda tidak lagi menunggu ia berlaku. Anda menjadi penyebab ia berlaku. Ini adalah perbezaan antara berdoa untuk sesuatu dan hidup. Seolah-olah doa anda telah pun dijawab. Satu prinsip yang diajar dalam banyak ajaran kerohanian purba. Mari kita mendalami konsep ini lebih jauh. Realiti yang anda inginkan sudah wujud sebagai satu potensi dalam medan kuantum. Fikirkan ia seperti stesen radio yang tidak terkira banyaknya yang bersiaran serentak. Ada stesen radio untuk kemiskinan, ada stesen untuk kekayaan, ada stesen untuk kesunyian, ada stesen untuk cinta sejati. Tugas anda bukan untuk mencipta stesen radio baru dari awal. Tugas anda adalah untuk menala penerima anda, iaitu keadaan dalaman anda kepada frekuensi stesen yang ingin anda dengari. Apabila frekuensi anda sepadan dengan frekuensi realiti itu, ia mesti muncul dalam hidup anda. Itulah hukum resonance. Masalahnya ialah kebanyakan orang mempunyai isyarat yang tidak koheren. Mereka berfikir satu perkara, contohnya saya mahu berjaya. Tetapi mereka merasakan sesuatu yang lain, seperti keraguan dan ketakutan. Fikiran menghantar isyarat elektrik dan perasaan menghantar isyarat magnetik. Apabila kedua-duanya tidak sejajar, anda menghantar isyarat yang lemah dan bercampur baur ke medan kuantum. Alam semesta tidak tahu bagaimana untuk bertindak balas. Untuk mencipta dengan berkesan, anda memerlukan koheren. Fikiran dan perasaan anda mesti bersatu dalam satu mesej yang jelas. Di sinilah perbezaan antara niat dan keterikatan menjadi sangat penting. Niat yang jelas yang digabungkan dengan kepercayaan dan pelepasan
memancarkan frekuensi keutuhan. Ia mengatakan, saya sudah lengkap dan pengalaman ini akan menjadi tambahan yang indah kepada keutuhan saya. Sebaliknya, keterikatan yang berasaskan ketakutan memancarkan frekuensi kekurangan. Ia mengatakan, saya memerlukan perkara ini untuk berasa bahagia atau selamat. Alam semesta hanya akan mencerminkan kekurangan itu kembali kepada anda, menjadikan perkara yang anda inginkan sentiasa berada di luar jangkauan. Jadi, tetapkan niat anda dengan jelas, rasakan emosinya seolah-olah ia sudah menjadi milik anda dan kemudian lepaskan. Percayalah bahawa ia akan datang kepada anda pada masa dan cara yang paling sesuai. Sekarang, mari kita bercakap tentang dua halangan terbesar yang akan anda hadapi. Masa lalu anda dan rintangan dalaman anda. Ramai orang percaya bahawa mereka adalah mangsa masa lalu mereka, terikat dengan cerita kesakitan dan kekecewaan. Tetapi, kebenarannya ialah masa lalu hanya mempunyai kuasa ke atas anda jika anda membenarkannya. Peristiwa itu sendiri adalah neutral. Makna yang anda berikan kepada peristiwalah yang mencipta pengalaman emosi anda. Anda mempunyai keupayaan untuk mengubah makna masa lalu anda pada bila-bila masa. Proses ini dipanggil alkimia. Anda boleh mengambil pengalaman yang paling menyakitkan dan mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Tanya diri anda, apakah pengajaran yang saya perolehi daripada pengalaman ini? Bagaimana ia menjadikan saya lebih kuat atau lebih bijak? Dengan menukar cerita daripada saya mangsa kepada saya terselamat dan sekarang saya berkembang, anda mengambil kembali kuasa anda. Anda melarutkan tenaga emosi yang terperangkap yang telah menahan anda dalam frekuensi lama. Begitu juga dengan rintangan dalaman. Apabila anda mula melakukan kerja ini, bahagian-bahagian diri anda yang lama akan memberontak. Anda akan mendengar suara keraguan, merasakan ketakutan atau mengalami keinginan untuk menangguh. Jangan melawan rintangan ini. Rintangan adalah maklumat. Ia menunjukkan kepada anda dengan tepat kepercayaan yang membataskan atau emosi yang tidak diselesaikan yang perlu disepadukan. Apabila rintangan muncul, hadapinya dengan rasa ingin tahu. Tanya, apakah yang cuba kamu lindungi saya daripadanya? Apakah kepercayaan yang mendasari ketakutan ini? Dengan membawa kesedaran kepada corak-corak ini tanpa penghakiman, anda mula melarutkan kuasanya. Anda menyepadukan bayang-bayang anda, menjadikannya sebahagian daripada keseluruhan diri anda yang lebih berkuasa. Bagaimana anda menstabilkan keadaan baru ini dan menjadikannya tetapan lalai anda? Kuncinya adalah konsistensi dan kesabaran. Ini bukan latihan sekali sahaja. Ia adalah amalan harian. Mulakan setiap pagi dengan meditasi di mana anda secara sedar memutuskan siapa yang anda mahu jadi pada hari itu. Luangkan masa untuk merasai frekuensi realiti masa depan anda sebelum anda berinteraksi dengan dunia luar. Sepanjang hari, buat pemeriksaan berkala. Tanya diri anda, apakah tenaga yang saya pancarkan sekarang? Adakah ini selaras dengan orang yang saya pilih untuk jadi? Jika anda mendapati diri anda kembali kepada corak lama, jangan hukum diri sendiri. Hanya perhatikan dengan lembut dan pilih semula. Setiap saat adalah peluang baru untuk kembali kepada keadaan pilihan anda. Di sinilah epigenetik menawarkan bukti yang menakjubkan. Epigenetik ialah kajian tentang bagaimana persekitaran dan pengalaman kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Pemikiran dan perasaan kita secara literal mencipta persekitaran kimia di dalam badan kita. Emosi yang tinggi seperti cinta dan kesyukuran boleh mengaktifkan gen yang berkaitan dengan kesihatan dan kesejahteraan, manakala emosi tekanan boleh mengaktifkan gen yang berkaitan dengan penyakit. Ini bermakna anda bukan sahaja boleh mengubah realiti luaran anda, tetapi anda juga boleh mengubah realiti biologi anda dari dalam ke luar.
Apabila keraguan muncul, dan ia pasti akan muncul, jangan melawannya. Keraguan hanyalah satu pemikiran yang anda terus fikirkan. Ingat kembali mengapa anda memulakan perjalanan ini. Ingatkan diri anda tentang kuasa yang anda miliki. Kelilingi diri anda dengan maklumat dan orang yang menyokong visi baru anda. Bina bukti untuk realiti baru anda, tidak kira betapa kecilnya. Setiap kebetulan, setiap tanda kecil adalah maklum balas daripada alam semesta yang mengatakan, saya mendengar anda. Teruskan. Semakin lama anda dapat mengekalkan keadaan dalaman yang baru ini, semakin banyak bukti yang akan anda lihat di dunia luar anda yang seterusnya mengukuhkan kepercayaan anda dan mewujudkan satu kitaran maklum balas yang positif. Kuasa untuk mengubah hidup anda secara asasnya sudah ada di dalam diri anda. Ia sentiasa ada di sana menunggu untuk diiktiraf. Anda bukanlah pemerhati pasif dalam realiti yang telah ditetapkan. Anda adalah pencipta yang berkuasa, sentiasa membentuk dunia anda dengan frekuensi keadaan dalaman anda. Alam semesta bukanlah di luar sana, terpisah daripada anda. Anda dan alam semesta adalah satu, menari dalam tarian tenaga dan kesedaran yang berterusan. Apabila anda benar-benar memahami dan menghayati kebenaran ini, semuanya berubah. Anda berhenti menunggu kebenaran dari luar dan mula mencipta dari dalam. Anda berhenti menyalahkan keadaan dan mula mengambil tanggungjawab sepenuhnya untuk pengalaman anda. Anda beralih daripada harapan kepada pengetahuan, daripada keinginan kepada penjelmaan. Perjalanan ini memerlukan komitmen. Ia memerlukan kesediaan untuk melepaskan siapa anda fikir anda, untuk melangkah ke dalam yang tidak diketahui. Ia menuntut anda untuk lebih mencintai masa depan anda daripada anda terikat dengan masa lalu anda. Tetapi ganjaran yang menanti adalah kehidupan yang melampaui impian terliar anda. Kehidupan yang dipenuhi dengan tujuan, kegembiraan dan kebebasan untuk mencipta realiti yang benar-benar mencerminkan sifat ilahi anda. Jadi, saya menjemput anda hari ini. Buat pilihan. Adakah anda akan terus membiarkan dunia luar menentukan siapa anda? Atau adakah anda akan mengambil kembali kuasa anda dan mula menentukan dunia anda dari dalam? Pilih satu aspek dalam hidup anda yang ingin anda ubah. Komited untuk merasakan perasaan realiti baru itu setiap hari selama 15 minit. Perhatikan rintangan yang muncul dengan rasa ingin tahu. Cari pengajaran dalam masa lalu anda. Lakukan ini secara konsisten dan saksikan bagaimana alam semesta menyusun semula dirinya di sekeliling anda. Inilah kerja yang paling penting yang akan pernah anda lakukan. Selamat datang ke realiti sebenar. Selamat kembali ke diri anda yang sebenar.